Earphone ataupun earbuds ni guys, harga dia tak sampai RM30. Ada IPX5 iaitu waterproof dan juga sweatproof, dan bateri standby dia sehingga 120 jam. So inilah dia casing untuk earbuds. Dari segi design bagi aku cantik. Slim profile, sleek je design dia. Depan ada LED indicator hijau, maksudnya tengah charging. Sebelah kanan untuk lanyard. Sebelah belakang ada button untuk kita check LED indicator depan ni lah. Okay. And then di bahagian bawah adalah USB Type-C untuk charging. Dari segi bukaan dan tutup dia bagi aku solid. Nampak macam premium. Okay. Memang solid dia punya buka dan tutup. And then dia punya earbuds ni, kalau kau tengok design dia, dia ala-ala macam satu brand satu lagi lah. So design dia memang cantik. Dan sizing dia agak nice juga. So bagi telinga aku dia ngam-ngam muat. And then cara untuk kita jawab call ataupun tukar track, kita kena tekan ni lah. Tekan dua ni. 1, 1, 2 ataupun tekan lama-lama. So kena baca manual dia. Tes suara 1, 2, 3, tes suara 1, 2, 3. Ini adalah tes mikrofon untuk J201 Gojo Dock. So macam mana audio quality daripada mikrofon? Dari segi quality audio bagi aku okey, suara jelas, bunyi lagu sedap dan juga ada bass sedikit. Untuk volume pula, kalau dekat 50% bagi aku masih slow. Nak kuat kena 75% dan juga ke atas. Ada 4 color pilihan, warna putih, warna pink, warna purple dan juga warna hitam. So harga murah. Kalau korang berminat, link aku dah sediakan.